Isu dolar ni, reaksi orang macam langit dan bumi. Ada yang kata, tak seksi manalah, pakai korset je pun. Muzik video Joe Flizzo dulu lagi teruk, tak ada siapa bising. Tapi sebagai ibu bapa, concern kami simple je. Apa yang kita cuba biarkan hari ini akan jadi biasa pada masa akan datang. Sebab hari ini kita cakap, alah biasa je. Esok bila muncul kes seksual suka sama suka di sekolah, orang mula rasa, ni pun nak jadi isu ke? Isu dolar bukan sekadar baju atau tarian. Isunya ialah hypersexualization. Mesej seksual yang masuk ke minda anak kami tanpa mereka faham apa-apa. Kanak-kanak ni impressionable. Mereka belajar melalui imitasi, bukan logik. Apa yang mereka lihat, mereka tiru. Contoh paling mudah, bila dalam kartun selit unsur suka sama sejenis, anak kita tonton tanpa faham konteks dan akhirnya benda itu dianggap normal bila mereka dewasa. Menteri Agama beri teguran secara baik, tapi media spin kata itu ugutan kepada dolar. Dolar tak kena ban pun, cuma diminta turunkan satu MV yang dikira melampaui garis fashion sebab terlalu hyper seksi untuk tontonan anak-anak kami. Sebagai ibu bapa, kami sokong. Artis luar datang Malaysia pun kena patuh etika pakaian. Kalau tak patuh, show boleh dihentikan, malah boleh didenda. Kita bukan anti artis, kita bukan anti hiburan. Kita cuma anti satu benda. Konten yang tak sesuai ditolak depan anak-anak, lepas tu disuruh diam sebab alah, biasa je. Kalau kita sendiri tak jaga, tak ada siapa yang akan jaga untuk kita.